mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Terima kasih Tunku Ismail. Dalam dunia bola sepak, janji seringkali tinggal janji. Namun apabila Tunku Mahkota Johor yang bersuara, ramai tahu bahawa kata-kata baginda bukan sekadar cakap kosong. Tepat sebelum perlawanan penting menentang Vietnam pada 10 Jun ini, FAM telah melengkapkan kemasukan 7 pemain warisan berdarah Malaysia ke dalam skuad Harimau Melaya seperti yang dijanjikan oleh TMJ sebelum ini. Peminat bola sepak tanah air menyambut berita ini dengan penuh keterujaan. Rata-rata memuji ketegasan TMJ dalam memastikan struktur bola sepak negara diperkasakan dengan pemain berkualiti antarabangsa, terutama yang memiliki hubungan darah dengan tanah air tercinta. Sejak TMJ memainkan peranan lebih aktif dalam kancah bola sepak Malaysia, terutamanya sebagai penggerak utama di sebalik pembangunan JDT dan penasihat teknikal dalam FAM, perubahan demi perubahan drastik mula berlaku. Satu daripada pelan strategik baginda ialah memperkenalkan pemain warisan yang bermain di luar negara tetapi memiliki keturunan Malaysia. Satu pendekatan yang sudah lama digunakan oleh negara-negara seperti Jepun dan Filipina. Berikut adalah 7 pemain warisan yang kini secara rasmi menjadi sebahagian daripada skuad negara di bawah projek revolusi Tunku Ismail, Hector Hervaux. Seorang pemain tengah yang kini beraksi di Portugal. Seorang playmaker yang kreatif, pintar mencipta peluang dan sangat aktif dalam mengatur permainan dari bahagian tengah. Gabriel Palmeiro, seorang pemain pertahanan yang beraksi di Sepanyol, dikenali dengan kekuatan fizikal, disiplin bertahan dan kemampuan memutuskan serangan lawan. Rodrigo Holgado, penyerang dari Amerika de Cali yang pernah beraksi di Argentina, memiliki penyudah klinikal dan kuat dalam situasi 1 lawan 1. Imanol Machuca pula pemain sayap lincah yang juga berasal dari Argentina. Terkenal dengan kelajuan dan teknik tinggi, beliau memberi alternatif besar dalam serangan dari sebelah sayap. John Irazabal, pertahanan kiri kanan yang versatile. Beliau lahir di Sepanyol dan memiliki fizikal mantap serta kemahiran bertahan tinggi. Joao Figueiredo, penyerang dari Turki yang memiliki darah Malaysia melalui ibunya. Pengalaman luas di pentas Eropah dijangka mampu memberi nilai tambah kepada barisan serangan Malaysia. Facundo Garcés, ini yang paling menarik. Pertahanan tengah tinggi lampai dari La Liga, Sepanyol. Satu tambahan luar biasa untuk jentera pertahanan negara yang sebelum ini sering dikritik lemah dalam bola udara. FAM tidak mengumumkan semua pemain ini sekaligus dalam satu majlis rasmi. Sebaliknya menyalurkan kemas kini secara berperingkat melalui video latihan skuad kebangsaan, rakaman teaser serta grafik rasmi. Ini mencetuskan perbincangan hangat di media sosial dengan setiap kelibat baharu menjadi tajuk perdebatan dalam kalangan netizen dan peminat setia. Pendekatan ini mencetuskan rasa teruja dan teka-teki, menjadikan pengumuman demi pengumuman seperti countdown menjelang hari penentuan saat menentang Vietnam. Tidak lama selepas pengumuman rasmi lengkap 7 nama itu, media sosial dibanjiri dengan ucapan terima kasih kepada Tunku Ismail. Emosi harapan dan rasa bangga bercampur baur dalam kalangan penyokong yang sekian lama mengimpikan pasukan kebangsaan tampil dengan barisan yang setaraf dengan negara jiran seperti Thailand dan Vietnam. Malaysia bakal menentang Vietnam dalam aksi kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia pada 10 Jun ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Aksi ini penting bukan sahaja untuk kedudukan kumpulan tetapi juga untuk maruah bola sepak negara selepas tewas 0-3 kepada Cape Verde dalam perlawanan tertutup baru-baru ini. Kehadiran 7 warisan baharu menjadikan perlawanan ini tertumpu. Bukan sahaja tertumpu oleh Malaysia sendiri, malah akan tertumpu oleh negara jiran. Kemasukan 7 pemain ini bukan sekadar langkah taktikal tetapi juga satu revolusi. Ia menunjukkan bahawa FAM ketika ini serius dalam memburu bakat warisan di luar negara, tidak lagi menunggu pemain mendaftar sendiri seperti dulu. TMJ sangat serius dalam visi jangka panjang demi membina pasukan yang kompetitif di Asia dalam masa 3 hingga 5 tahun mendatang.
ini juga memberi isyarat kepada pemain tempatan bahawa persaingan semakin sengit dan prestasi konsisten menjadi satu keperluan dan bukannya pilihan. Pendekatan ini menggabungkan bakat tempatan yang sedia ada seperti Arif Aiman, Akia Rashid dan Safawi Rasid dengan pemain warisan yang membawa pengalaman antarabangsa. Bila satu kombinasi ini dilakukan dengan baik, ia bakal membawa kejayaan yang belum pernah dikecapi. Ketika ini, Tunku Ismail sudah tepati janjinya. 7 pemain warisan sudah bersama kita. Yang tinggal kini hanyalah masa dan usaha. TMJ membuktikan bahawa dengan visi jelas dan cinta yang kuat, bola sepak Malaysia boleh melangkah jauh. Tiada lagi alasan untuk terus hidup dalam nostalgia kerana ini cara Tunku Ismail.